Kita jangan terlampau bergantung pada suami, jangan terlampau percaya pada suami 100%. Betul. Kita kena ada was-was, ragu-ragu juga sebab dia manusia. Dia boleh berubah hati bila-bila masa je. Hati manusia Allah yang pegang. Walaupun kita dah doa, dah berharap supaya dia setia kat kita, tapi kita tak boleh kawal hati orang. Betul. Hey love, you're tuning in with Nikki and Mama. Pour a cup, take a breath, let's talk about motherhood. The joys, the chaos, and everything in between. Welcome to Mamahood Diaries. Hi, I'm Nikki. Hai Mama. And we are the Mamahood Diaries. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia punya nervous dah datang balik sebab kita dah Lama juga almost 2 months almost 1.5 month lah. Around there lah. 1.5 month kita tak recording sebab kita tengah relax-nya. Maklum lah, hari raya. Yok lah, hari raya kan. So kita ada guest juga hari ni. But before that, I nak cerita sikit lah kita nak highlight satu hidden gem ni kat Johor. Okay, dia namanya, kalau you all tahu daripada episod berapa kita interview Yuyun tak ingat lah. 3 or 4. around there. Kita ada interview my cousin ni, Yuyun. She is the owner of Melo House by Nurul. Korang yang tak pernah pergi tu, korang kena pergi. Sebab kalau you yang the kind yang suka makan masakan Melayu tradisional lah, okay, this tempat memang sodapnya semacam. Okay, suasana dia pun very cozy, tenang, sangat sesuai for families. And the best part right now is dorang buat event mah. They have intimate events macam pertunangan, nikah. Macam you kalau nak, you know, a very private small close invitation, the best place I can tell you, because I banyak nampak dorang punya reel. Ramai dah actually use dorang punya space for dorang punya events lah. Also for corporate events also. Congratulations anyway. Yes. She also have open up another branch, tapi tu bukan masakan Melayu, itu masakan Western, which we will share in our future episodes lah. But for now, siapa-siapa yang really interested to know more, you can see the details here. I've put it down. Okay, so Melo House by Nurul is definitely one to put on your list. Orang Johor, orang Singapore. Okay, so hi viewers again. Hi viewers. Okay, so kita ada seorang ibu hari ni, namanya Fazila. Selamat datang. Kejap, letak mic Fazila dekat sikit. Okay, so Fazila ni, cerita dia guys, dia teramat kita baru dengar mungkin 2% lah, 5% daripada kawan Fazila sendiri yang felt that cerita ni memang akan buat awareness, sebab ramai ibu-ibu atau wanita-wanita di luar sana yang tengah menghadapinya. Fazila dah go through this 1 year ago 1 tahun yang lepas, and Fazila have lost a lot of weight Because of that. because of this. And semoga cerita yang Fazila ni akan share akan memberi semangat, pelajaran, and I'm just Importantly, really awareness. Untuk ibu-ibu kat luar sana lah. correct. And Fazila, take the mic away. Okay, nama saya Fazila, berumur 32 tahun. So sekarang saya single mom and masih duduk di rumah lah, jaga anak je. Anak saya lelaki berumur 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah. So Fazila, let's move back to the part yang
bekas suami you nak ajak you ke holiday. I cakap holiday gini So kita can go back to that time. Okay. Boleh? Hmm. Masa tu tahun 2024. So masa tu saya tak tahulah yang dia macam gitu kan. Selama tu dah berapa tahun Fazila berumah tangga? 10. 10 tahun. Bayar anak lah Lepas tu saya tak sangka lah yang dia macam gitu kan. Dia ajak bercuti. Memang dia dah banyak kali dah ajak bercuti. Mula-mula ke Cameron Highland bulan 5. Lepas tu saya tak syak apa-apa, tapi perangai dia dah lain dah. Macam dia jalan, dia tapi tak happy. So dia macam saya macam just memang macam gitu lah kot perangai dia. Sebab dia jenis kurang berjalan. So bila dia nak ajak berjalan tu, saya macam excited lah. Sebab dia nak family berkumpul ramai-ramai, dia nak macam tu. So dah pergi ke Cameron semua. Lepas tu dia ajak ke Batam pula. Yang tu masa tu bulan 10. So bulan 5 ke Cameron. Lepas tu bulan 10 ajak ke Batam. Lepas tu saya ajak lah, okey lah. Dia macam beria-ria sangat nak pergi ke Batam tu. Cakap okey lah, jom lah kita pergi on the spot lah, pergi beli tiket ferry semua. Pagi-pagi memang dah keluar beli tiket ferry. So mood dia masa tu kita takkan dapat detect pun yang dia sembunyikan sesuatu. Sebab saya just fikir dia nak pergi berjalan. Sebab dia dah lama cakap nak pergi Batam. Dia macam pelik lah. Kenapa nak pergi ke Batam? Sedangkan di Malaysia banyak lagi tempat yang belum pergi. Ya, betul. Saya ajak dia pergi Langkawi pun naik flight. Dia kata tak nak, takut. Lepas tu okey lah Batam. Okey, saya setuju lah. Tapi saya nampak lah dia daripada situ, dia tak happy pun. Dia just pergi untuk nak survey tempat tu. Macam mana cara untuk pergi tempat tu. Sebab dia bukan jenis berjalan. So dia tak tahu tempat-tempat berjalan. Nak survey tempat tu. So macam perjalanan nak pergi tempat tu. Dah sampai sana nak kena buat apa, nak pergi mana, dia tak tahu. Sebenarnya dia ajak Fazila ni untuk berteman sebenarnya. Ada sebab sebenarnya. Dia nak tahu tempat tu. So lepas tu okey lah, dah berjalan semua, balik 2 hari 1 malam je. Lepas tu bulan 11 anniversary yang ke-10 lah. Tapi saya ada konflik sikit dengan dia. Sebab saya minta dia hadiah tau, anniversary. So dia tak bagi hadiah, dia just bagi duit. Nah, ambil ni, belilah apa yang you nak. Macam tu. So macam kecilnya hati sebab kita cakap tau, kita suka ni, suka handbag, suka jam, tolonglah belikan hadiah. Is he a loving husband? Bagi saya lah, dia seorang lelaki yang dingin. Bila ada apa-apa, contoh macam saya merajuk ke, macam ada salah faham ke, dia diam je. Dia biarkan saya macam sendiri, nangis sorang-sorang. Dia boleh tidur macam biasa. Dia macam silent, diam macam gitu. Lepas tu ada hari okey macam gitu. Tak ada perbincangan kat situ. Tak ada communication, apa yang saya tak puati, apa yang dia tak suka, saya tak tahu. So bulan 11 tu ada konflik tu. Bulan 12. So bulan 1 saya tahu semuanya. Bulan 1 Allah nak tunjuk kan. Sebelum tu saya memang check handphone dia. Memang ada rasa was-was tu. Memang check handphone dia, tak jumpa apa-apa. Tapi satu hari tu saya jumpa. Macam saya dah check, tak jumpa. Tak puas hati lah. Check lagi lah. Sekali jumpa. Rupanya ada emoji kiss dengan perempuan tu dekat Facebook. Macam, ya Allah, rasa macam saya macam terapung lah. Macam tak jejak tanah kaki. Macam itu, macam kita percaya dia sangat tau. Yalah. 100%, bukan 99. 100% percaya. Betul. 100% setia. Saya kerja kat rumah, jaga anak, urus rumah tangga, itu je. Memang jaga makan pakai dia, itu je. Memang tak terfikir lah dia akan buat macam tu. So macam bulan 1 tu dapat tahu. So saya daripada situlah masuk hospital, warded, kena detect MDD, depression. Saya macam emosi tak boleh nak kawal. So saya tore. So saya call ambulance sendiri. Tolong selamatkan saya. Saya nak mati ni, dia cakap gitu. Lepas tu ambulance tu terus datang, pick up saya lah kat rumah. Masa tu anak saya semua ada.
Betul lah. Nampak saya pegang. Allah. Anak saya yang panggil jiran, cik tolong cik, mak saya nak mati tu, tolong saya, tolong mak saya gitu. So macam apa yang terjadi semua memang anak saya saksi, semua dia ada kat depan mata. So yang sedihnya anak saya pun doktor detect ada MDD juga, depression juga dan trauma juga. Dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak boleh tidur. Otak dia macam kita kan, kita pun sama. Malam tak boleh tidur, otak sentiasa bergerak. Sampai kan doktor bagi dia ubat selsema untuk dia tidur. Sebab budak kecil tak ada nak ada ubat saintifik untuk MDD tu kan, depression tu. So terpaksa makan ubat selsema. Kalau dia cakap, Umi, Wafiq tak boleh tidur lah. So makanlah ubat selsema ni, nanti dia boleh tidur. So sekarang baru kami better lah. Tapi depression juga anak saya tu macam tak tahu nak cakap, sebab semua saksi depan mata dia. Semua yang jadi, semua konflik, semua pergaduhan, semua depan mata dia. Sebab saya anak seorang, memang sentiasa 24 jam kami bertiga je. Tapi bila dah seorang buat hal, kami hilang tempat bergantung, tempat berlindung. Macam tu. Itulah cerita dia. So, saya dapat tahu bulan 1 tu, saya ingatkan dia ada skandal saja. Rupanya dia dah nikah diam-diam dengan perempuan tu. Okay, kejap. Let's go back. So, bulan 5 dia bawa you pergi Cameron Highlands dengan anak you. Lepas tu yang bulan 10 Pergi Batam. pergi Batam tu untuk reki lah. Macam reki tempat tu. Saja ajak bercuti gitu. Tapi Tapi kira dalam niat diam dia, tu tengah nak tengok survey tempat tu. Okay. Macam mana nak pergi tempat tu. Untuk Yang dia kahwin senyap tu bulan berapa bulan tu? 12. Dia kahwin kat sana atau Dia kahwin kat sana sebab orang Tak boleh kahwin sendiri rasa kan? yalah. tak boleh kahwin sini. Betul. Sebab perempuan tu memang orang Indonesia. Kenalnya agak-agak kat sini ke? Tak, perempuan tu dia kerja maid dekat Singapura. So your husband Dia kerja kat Singapura. Oh. Dia kerja bahagian sampah kan. So mungkin terjumpa, terfeeling. Sebenarnya wah, this is triangle tinggal kat Malaysia, Johor, kerja kat Singapura, kenal kat orang Singapura. Indon Batam kat Singapura. nikah kat Nikah kat Batam. Batam. Kat Batam. So lepas bulan 12 dia bernikah, you dapat tahu tentang ni bulan 1. Bulan 1. Lepas tu you dapat tahu pasal another woman ni lah. Yang you dapat tahu dia nikah bulan berapa tu? Bulan 1. Bulan 1 tu jugalah. satu. Oh. Saya ada konflik dengan dia gaduh. Saya cakap tolong Terus lepaskan terang. perempuan tu. Perempuan tu. Lupakan perempuan tu. Kita mula hidup baru. Saya sampai merayu-rayu kat dia. Menangis-nangis. Cium kaki dia. Sembah dia lah macam. Yalah. Kita nak ubahkan balik kan. Mula hidup baru. Lala dia kata. Dia dah nikah dengan perempuan tu. So saya pengsan time tu 2 kali. Saya pengsan time tu 2 kali. So dia macam tu je lah, dia cakap tu je. Dia tak ada rasa salah ke apa-apa. Tengok dari air muka dia. Tak, dia cuma menangis, diam tu je. Okay, so bila you cakap anak you pun kena diagnose dengan depression sama-sama dengan you, macam mana you as a mother tu you bangkit balik untuk kira mencari kekuatan tu balik demi anak you? Bagi saya tu sangat susah lah sebab kita menangis. Anak pun menangis. Macam mana kita nak bangkit, macam kita sama-sama sakit. Saya sakit, anak pun sakit. So apa yang saya rasa, anak pun rasa. Tapi dia lelaki. Dia nampak macam matang sebelum usia. Bila saya nangis kan, macam contohlah, macam lepas solat saya nangis. Umi kenapa Umi? Janganlah nangis Umi. Kenapa ni? Gitu. Dah lah Umi, dah lah gitu. Dia tahu. Kadang dia sebenarnya yang kasih maknya ni kekuatan. Saya tahu walaupun dia tak kuat pun sebenarnya. Betul. Dia budak. Dia tak tahu apa-apa. Tapi itulah, sakit tu kita tak boleh nak Lindung lah kawal. kata orang. Betul.
So dia pun sebenarnya sedih tapi dia Terpaksa try not kuat. to show. Betul. Ya. Try not to show. Because dia nak mak dia kuat. Dia nak mak dia kuat. So saya pergilah check up hospital setiap bulan, sebulan sekali pergi jumpa kaunseling, pergi ambil ubat. Dia temankan, memang dengan dia je lah berdua. So masa yang you macam yang pingsan tu semua, sadar sendiri ke ataupun Sadar sendiri. Sadar Masa sendiri. tu mak saya ada. So pingsan sekejap, lepas tu macam tak stabil, memang tak stabil lah. Yalah. Dia tak ada nak buat apa-apa pun, tak membantu apa-apa pun time tu. Mungkin dianya pun tak tahu nak buat apa. yalah. Sebab dia tak sangka yang saya boleh dapat tahu. Tapi itulah, sepandai-pandai tupai melompat tupai. Akhirnya jatuh juga. Tupai kan betul kan? Bukan Betul, kata betul, kan? Tupai lah. kata melompat. Mana-mana tu. That's the thing. Insting isteri ni sangat-sangat kuat. Betul. Insting isteri, insting ibu. Apa yang tak kena dalam kita punya keluarga tu mesti kita dapat tahu juga. Betul. So, itulah. But I am more interested to know, sebab kita nak buat this awareness kan. Macam awareness seorang ibu yang dianiaya tu wujud. So, awareness seorang ibu yang kena hadap benda macam gini yang tak, is something yang kita tak cari. Betul. Kan? And I pun macam rasa bila tengok cerita-cerita macam gini, macam I pernah cakap, semua nak seorang ibu tu jadi ibu yang kuat, jadi ibu yang 100% be there Perfect untuk anak. Tapi sekeliling orang yang menjatuhkan seorang ibu tu juga. Betul. Kan? Betul. So, nak bangkit balik tu, nak jadi 100% tu memang susah. Ya, lagi-lagi you macam rasa, mungkin masa tu mesti you rasa dunia you dah Hancur. hancur rapat Hancur lah. lebur lah. Tapi apa you punya perasaan sekarang? Macam you, bila you look back, mesti pada you ada hikmah benda ni terjadi. Mungkin yang terbaik akan datang lagi ke? Mungkin kita anggap dia yang terbaik, tapi dia bukan yang terbaik sebenarnya. Sebab Allah tahu segala-galanya kan. Betul. Apa yang terbaik untuk kita, masa depan kita tak nampak lagi. Betul. So apa yang saya tahu sekarang, mungkin dia bukan orang yang baik untuk saya. Betul. Walaupun kita anggap dia baik, tapi dia tak baik. Macam tu. Yalah. Macam apa tu? Mami Hera pernah cakap, tak semua kat dunia ni bukan milik kita. Betul. And even suami kita, even anak kita Betul. So, wow. Even diri kita bukan untuk kita punya. Betul? Betul. Yeah. So, Fazila, macam mana you, macam sekarang ni, you punya hari-harian macam mana? How's your son? Macam dia dah masih dalam, apa tu, fasa mengambil ubat ke? Atau dia dah better already? Dia makin better lah. Dah tak payah ubat. Saya pun sama, makin better. Alhamdulillah. Just follow the flow je lah. Okay. You in still good terms with your husband, macam anak you masih dapat Ex-husband. you Oh, is still in good terms with your ex-husband. Saya block Everything. everything pasal dia, tentang dia. So saya tak cari dia lagi dah. Anak macam So mana? kalau dia rasa dia nak cari anak, dia datang lah. Kalau tak nak, sudah. Macam gitu. Yalah. So, memang Fazila tak tahu anything about him after perceraian lah. So, perceraian you, dia punya makan masa dia lama ke atau saya cepat? sempat, maknanya saya sempat berpoligami selama 3 bulan. Saya dapat tahu bulan 1, 2, 3, 4 saya pisah. Sebab saya dah cuba. Betul? Tapi saya nampak yang perasaan sayang dia tu dah tak ada. Walaupun mulut dia kata sayang, tapi hati dia kan, kita dah hidup dengan dia 10 tahun kan. So kita tahu dia tak sayang dah. So, maksudnya Fazila
masih mencuba nak menjadi, kira menjadi isteri nombor satu lah, kira kira bermadu lah. kira sanggup bermadu lah kerana dia. Oh. Sebab dia kata dia janji dia akan adil, sebab dia kata semua apa-apa lepas ni saya yang lebih. Saya tak akan percaya sebab saya tahu kemampuan dia. Dia tak mampu pun sebenarnya, tapi tak apalah, saya lepaskan kerana Allah. Saya lepaskan, saya yang minta pisah. Sebab saya tahu dia takkan mampu. Dengan kita pun, dengan anak pun kadang berkira-kira. Yalah. So tak apalah. Kalau dia nak sangat, Tak apalah. dari segi kewangan tu memang tak mampu. Tapi dari segi lain dia mampu. Yalah. lelaki Tu kan. biasalah kan. Okay. So Fazila, you have any other question? You're very strong woman tau. That's Because why. you are trying to be number one wife. Kalau mungkin orang lain dah dapat tahu macam yelah dah lagi suami tu berselingkuh kata orang. Dah tak boleh take it anymore. Lagi-lagi kalau dah dapat tahu suami tu berkahwin lagi. That's it. Dah tak tunggu sebulan dua pun. Betul. Tapi you masih tunggu lagi 3 bulan untuk cuba untuk menjadi isteri juga. I mean, man, hats off to you. Betul. Tapi itulah, kadang apa yang kena, apa tu, saya nak cakap kena mengalah tu, end up you yang kena mengalah. Pasal you dimadukan tanpa izin sebenarnya kan. By right pun nak kena minta izin isteri dulu kan. tapi sebab dia kat sana dia ingat memang tak perlulah because dia kat the other side. So macam dah sampai tahap aku dah kahwin. Aku dah kahwin lagi. So, cannot do anything. Like, he's putting you in a position yang you nak ke tak nak, you kena terima. Yes, correct. Nak tak nak saya kena terima. Betul. Nak lagi pun dia anggap saya ni macam kau takkan boleh ke mana pun. Kau tak boleh duduk tanpa aku pun. Salah macam tu. Tu dia yang salahnya di situ. Salah tu. Sih. Tu yang pemikiran ramai tu ingatkan isteri aku tetap dengan aku no matter what. Dia takkan tinggalkan aku pun. Betul. Sebab aku yang tanggung hidup kau. Betul. Beras aku yang beli katanya. Betul. Dia lupa siapa yang masak tu beras. Kalau isteri tak masak, tak makan dia. Betul. Dah kena So sikit ni. Fazila kira dapat tahu, terus you cuba untuk Berpoligami. berpoligami, kira masih nak mempertahankanlah perkahwinan you at the same time. Dan bukan you fail tau Fazila. Macam to me, you have tried your best. This marriage memang tak boleh apa tu nama dia, diselamatkan lagi mungkin. And mungkin ni jalan yang terbaik untuk you and untuk mental you, untuk mental anak you juga. Ya, betul. Kita always say a happy mother equals to a happy child. Kalau you stay in a marriage yang toxic, yang tak ada kebahagiaan pun, just because kan macam aku tak nak berpisah ke apa. Tapi kalau you are not happy, anak boleh rasa sih. Betul tak? Kalau ada parents macam aku tak nak berpisah sebab anak. Tapi dalam rumah tu kalau tak ada dia punya cahaya, there's no vibe pun tak guna juga. Kita nak anak kita grow up healthy. Healthy bukan dalam segi makan je tau, mental. So right now how much macam itulah kadang orang nak buat sesuatu tu orang tak fikir kan. Tak fikir lagi. It's very sad that anak you kena go through this tau. Bila tadi you sebut anak you kena also diagnosed dengan depression, is very sad. Budak 10 tahun. He doesn't deserve this. Dia tak sepatutnya mengalami situasi ni lah. Budak tu dia patut ada childhood yang happy. Seronok dengan kawan-kawan kan. Dia all this while dia dah ada macam pelindung dia, ada mak sebelah, bapa sebelah, but Dia then anak tunggal lagi kan. then the orang yang dia harapkan yang support dia is doing this to him and to his mom. Betul. So apa yang dia rasa, that's why dia dah depression, kita Dia pun trauma lah. Kalau nampak maknya pingsan, nampak maknya darah sana sini. Sebab dia anggap ayah dia hero kan. hero, of course. Pelindung. So, Yeah. tiba-tiba hilang macam tu je.
depressed lah. Kalau hilang macam gitu, macam yalah kata orang tu Allah yang ambil, is different tau. Betul. Tapi sekarang orang lain yang ambil mak dia, orang lain yang ambil bapak dia. So, you know. So memang lepas penceraian tu custody Fazila fight lah. Fight. So, semua saya cari lawyer, semua pembiayaan semua saya bayar. Dia tak nak keluar satu sen pun. Dia kata sebab saya yang nak pisah. Buat apa dia nak keluar duit? Banyaklah konflik. Tiba-tiba dekat hari yang sampai untuk pisah tu, tiba-tiba dia turunkan amount nafkah anak. Macam-macam lah. Dia macam nak batalkan penceraian masa tu kan. Tak apalah kalau dia turunkan amount tu, turunkan je lah. Asalkan pisah je kan. Nafkah masih berterusan. Cuma tu lah duit macam dia ikut perintah mahkamah je lah. Mahkamah tentukan berapa, tu je dia bayar. Ya. So, proses perceraian tu tak makan masa. Tak makan masa sebab kita hire lawyer luar. Mungkin kalau hire dalam punya kerajaan punya lambat. Mungkin ialah makan masa Okay, so Fazila, yang bila you cakap you nak buat awareness tu, what kind of awareness yang you... Awarenessnya, kita jangan terlampau bergantung pada suami, jangan terlampau percaya pada suami 100%. Betul. Kita kena ada was-was, ragu-ragu juga sebab dia manusia. Dia boleh berubah hati bila-bila masa je. Hati manusia Allah yang pegang. Walaupun kita dah doa, dah berharap supaya dia setia kat kita, tapi kita tak boleh kawal hati orang. Betul. Kalau dia nak buat jahat, dia tetap buat. Dia tak payah fikir kita ni dah berapa lama, kita ni baik ke tak baik ke. Dia nak buat, dia tak buat. Betul Jangan percaya orang 100%. Betul. Dengan kita sebagai perempuan, Sebagai perempuan ni, kita kena sayang diri sendiri, lindung diri sendiri, fikir diri sendiri. Semua kena pentingkan perasaan sendiri. Sebab orang lain tak fikir pun pasal kita. Kita kena fikirkan diri kita sendiri. Betul. you know one thing that I notice about Fazila ni kan, dia cerita balik apa yang terjadi ni pun tak ada satu air mata pun yang jatuh. That means Fazila dah cukup nangis dah. Betul. Dah banyak sangat dah. Yeah. So a definition of a strong mother. Kita tahu kita kuat bila kita menghadapinya lah. Siapa-siapa yang tak menghadapinya memang God no say. Selagi kau tak go through it, selagi kau tak dikhianati, selagi tu kau zip gitu gitu. Yeah. So wow, Fazila, I doakan you berterusan kuat. You dah kuat dah sebenarnya, tapi berterusan kuat demi anak you, and kebahagiaan you tu tengah menunggu you sebenarnya. Allah memang itulah, Allah ni adil Betul. Mesti ada yang baik lagi untuk you, dalam segi apa pun lah, dalam mungkin suami yang baru ke, atau apa ke, pekerjaan ke, kehidupan apa ke, mesti ada yang lebih baik. Mama pun doakan, memang itulah, doakan Fazila terus kuat. Ya. InsyaAllah dapat keluarga yang lebih, yalah, as what Nikki said, dapat suami yang lebih baik, lebih penyayang. Betul. Yang kalau yang sebelum ni dingin, kalau yang akan datang hangat. Amboi. Yalah, betul cakap dingin kan. Gitu Yalah, maksud mama lebih prihatinkan you, prihatinkan anak you. Yalah, kalau sayang you, sayang anak you sekali. Bahagia teruslah, terus hingga ke akhir hayat. Betul, mama doakan. Amin. And I know you are very strong woman. Betul. As Nikki said, you punya air mata tak satu pun menitis sebab you dah banyak menitiskan air mata sebelum ni. Mama faham. Ya. Very much. Wow. Yeah. Kak, how much you lost weight again? You were saying Saya berat asal 104 kilo. So dah Sekarang dah boleh pakai saiz LOM. Nampak gitu. Tahniah. Amazing. So yalah, we follow Fazila
kita seorang ibu, seorang mother, kita nak kena always think for ourselves also. Because kita nak kena jaga diri kita sebelum kita jaga anak kita. Ya. Aku ni pandai cakap. Kalau kita tak sihat, macam mana nak jaga anak? Betul. Tapi itulah, bukan sihat again lah. Bukan sihat dalam sihat. Everything lah nak kena sihat. Tapi mental is is also the- number Mental one. penting. Kita sihat badan pun, kita sihat macam mana pun tak ada problem dalam segi badan kita. Tapi mental kita kalau tak sihat pun tak ada gunanya lah. Betul. Yeah. Wow. Okay. So, you have anything else to say to Fazila? Actually nothing much lah. Yeah. Cuma tu lah macam This is a very macam short, sharp, kind of like nak, macam mana cakap macam Fazila cakap tadi, ramai sebenarnya kita kalau tengok social media ramai yang kena go through all this and sebenarnya kalau Fazila nak cerita detail memang panjang, Banyak, tak cukup panjang. 1 jam. Betul. Tapi memang kita cut short, kita pun faham apa yang Fazila lalui dan banyak mak-mak, ibu-ibu, isteri-isteri yang melalui itu semua. Jadi so kita understand, kita dah faham lah what you've been through, you know. Correct. So itulah kita make it short and kita understand lah itu je. Yeah. Also at the same time pun kita, I think bila macam Fazila kena go through that kan, the question yang always lies in woman is kita ni tak cukup ke? Yeah. Kita ni tak sempurna ke? Kita Tak ni cukup baik ke? ya betul, Susah senang sama-sama. susah senang sama-sama. Awak senang sikit je awak lupa. Itulah kan. Tapi itulah macam aku cakap tadi, orang kerja Singapura ya, orang Indonesia ya, duit. Jangan ingat macam tu. Jangan. Tu kita tu cakap kita kalau dah start tu tak boleh stop. Tapi itulah kan. Yeah, okay Fazila, thank you so much for being here to share sedikit sebanyak perjalanan you. Semoga cerita Fazila ni yang mana yang Fazila boleh share. Kalau pasal kita pun kalau boleh tak nak kata orang tu apa macam go in macam Mama cakap go Details into lah. detail because Dah mengaibkan. dah mengaibkan. So Yeah. kita only capture the part that Fazila go through dengan macam mana Fazila tempuhinya. And by the way, don't forget Allah have better plans for you. Tu je. Yeah. Semua yang terbaik, insyaAllah. Okay, Fazila, thank you so much for coming. And Mama tarik nafas banyak kali ni. Tarik nafas ni. Fazila dah habis emotion dia dah. Mama yang emotional. Tahap tu dah habis lah. Kita Alhamdulillah. isteri-isteri kita isteri-isteri ni kalau dengar kan kita boleh macam merasainya cause it's mother to mother kan. Yes, betul. Itulah. Okay Fazila, I wish you all the best and Mama keep in gitu juga. touch. Kita akan keep in touch lah. Kalau ada apa-apa ke nak contact Kak Niki, just contact, you know. Kita jauh sikit sebenarnya. Tu Fazila drive all the way here. You see our mother come to oh my god. Okay Thank lah. you anyway. Okay, salam your anak, okay, salam your mom kalau. Oh, kejap. I want to add this in. Yes. Okay, Fazila. This one maybe emotional sikit lah Tapi ini the climax of the episode. Okay. Anak you is turning 11. Nama anak you siapa? Wafiq. Wafiq. Okay. Kalau Wafiq tengah tengok ni episode kan, apa yang you nak cakap kat Wafiq? Oh, You dekat sikit dengan mic sikit. saya cuma nak cakap saya setiap hari memang cakap dalam hati saya, Umi minta maaf sebab Umi tak mampu nak jadi seorang ibu yang baik. Macam Umi letakkan Wafiq dalam situasi keluarga yang tak lengkap, tak mampu nak bahagia macam orang lain. Hari-harilah saya akan fikir benda tu je. Umi minta maaf Wafiq, Umi minta maaf. Umi minta maaf sangat-sangat. Sebab saya pun tak pilih jalan ni untuk anak saya hadapi situasi ni. Semua orang nak yang terbaik untuk anak dia. So saya tak ada peluang nak pilih hidup lagi better ke apa ke, tak ada. Semua ni bukan yang saya pilih. So tu je lah. Umi minta maaf. Umi minta maaf banyak-banyak. Umi minta maaf. Tu je. Itu saya cakap hari-hari kat dia.
dalam hati lah. Hmm. Tu je lah saya rasa gagal. Jangan cakap macam tu. Walaupun bukan salah saya, bukan silap saya kan. Semua kesalahan yang terjadi ni saya letak pada saya. Bagi saya salah, saya silap. Saya gagal. Kita kalau nak cakap bukan salah pun, kalau itu yang Fazila rasa mungkin itu yang buat Fazila humble herself. Ya. Tapi Wafiq, your mother is a strong mother. Ibu yang kuat. Apa yang Wafiq nampak tu adalah benda nak kena terjadi untuk ibu be in this situation. Apa yang Wafiq experience sebelum ni tak sama dengan Wafiq nampak sekarang ibu macam mana. Sekarang ibu tengok ibu berdiri dengan dua kaki. Umi. Umi berdiri dengan dua kaki. Tu kita selalu cakap, I don't know, banyak kali kita nak cakap. Kita ingat kan kita ni tak kuat tau, tapi itu kuat. Sebenarnya kuat. Sebenarnya. Kalau tak kuat, takkan ada kat sini sekarang. Betul. Dah tak ada dah. Betul. Pasal you kuat lah. Pasal you punya iman masih kuat. You punya mental masih kuat lah. Ya, masih ada lagi kat sini. Betul. Betul. So kudos to you Fazila. And betul, semoga cerita ni menjadi iktibar lah untuk both mother and father lah. How much it affected anak kita kalau kita buat sesuatu tu dengan tak berfikiran lah. Betul. Ya. Okay, can. Anak aku pun dah start nangis. Okay, thank you Fazila Okay, thank again you, for being Fazila. here. We will see you guys in the next Episode. episode. Bye. Bye.